Senang benar guna penyapu ni. Panjang kan? Sepanjang nak sapu tu pun cepat, tolak saja macam ni. Ni aku sekarang tengah buat apa ni? Aku tengah menyapu laman bunga dekat rumah aku ni. So kat rumah aku ada sikit lah laman bunga kecil-kecilan. So jadinya banyaklah daun sebab tu aku gunakan penyapu panjang ni. Tapi sungguh tau aku cakap dengan korang. Bila korang gunakan penyapu panjang ni, macam aku guna ni, korang tak penat sangat. Tak penat maksudnya apa tau? Sebab penyapu ni, dia macam 3 kali korang sapu. Contoh macam ni kau tengok nak tunjukkan dengan korang betapa panjang dan besarnya penyapu ni. Ni lengan dewasa lengan dewasa. Nampak tak aku letak kat sini? Setengah depa. Lebih kurang dalam 3 kali ganda penyapu biasa. So jadinya, bila aku nak sapu macam ni, dia jadi macam senang lah. Kerja pun jadi macam tak susah sangat lah. Tak payah nak sapu banyak-banyak kali. Nampak? Tolak. Zap. Sekali jalan macam ni. Tolak je. Nampak? Senang tak? Sekali habis. Sekali sapu saja, habuk-habuk ataupun daun-daun, semua tertanggal. Yang ini, korang tak payahlah sibuk-sibuk nak pergi tengok dekat apa? Dekat hardware lah, nak cari dekat hardware lah, apalah semua tak payah. Sebab memang tak ada jual. Ini hanya ada jual dekat mana? Dekat dalam beg kuning aku sahaja. Ni aku tengah bersih-bersihkan laman-laman bunga ni. Sambil-sambil tu, aku share lah korang dia punya link kalau korang nak penyapu panjang ni. Okay, yang ini pergi ambil dekat dalam beg kuning lah. Aku nak sapu laman bunga aku ni. Banyak lagi nampak tu daun-daun tu. Nak bersihkan daun-daun ni semua sekali kan. Tapi betul lah aku cakap dengan korang. Sangat-sangat mudah kalau gunakan penyapu ni. Kenapa? Sebab dia besar dan panjang. So jadinya sekali sembuh, bersih je terus. Ataupun sekali sapu, bersih je terus semua sekali. Okay? So yang ni pergi tengok dekat beg kuning.